Ada seorang lelaki hidup selepas daripada isteri dia mati 15 tahun dengan tidak menikah kahwin. Pada suatu hari dia pergi di kedai, berjumpa dengan salah seorang daripada pemberita ataupun nakau, masuk ke sampak dia. Tanyanya, apa boleh mu tak menikah selepas daripada isterimu mati dengan masa yang lama? Jawabnya, kerana aku tak jumpa walaupun seorang pun daripada perempuan yang serupa dengan isteri aku dulu. Tanya pemberita, boleh jadi kau 15 tahun mu tak berjumpa dengan seorang habuk pun? Jawab dia, aku nak royak kepadamu satu je kebaikan bekas isteri aku. Pada suatu hari, aku balah dengan dia. Kerana dia, aku sehabis-habis marah. Dan aku hambak dia kelik duduk dengan keluarga dia. Selepas tu seminggu, aku ingat ke dia. Aku pergi cari dia di rumah keluarga dia. Tak tahu kalau aku sapa di rumah dia. Dia pegang tangan aku dan heret aku masuk dalam. Dan bisik di telinga aku. Jangan beroyak kepada keluarga kata kita balah. Kerana aku cerita kepada keluarga aku bahawasanya Abang tu musafir pergi pada tempat yang jauh. Lalu tu aku balik di rumah. Jagalah rahsia di antara keluarga kita. Apa yang berlaku, jangan kita cerita kepada orang. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah."